Assalamualaikum Ustaz. Saya Nur Ardana Kalisha, wartawan untuk Operation TV sekolah ni. Jadi saya ada beberapa soalan untuk tanya kepada Ustaz. Okey, soalan pertama, bagaimanakah seorang murid boleh bangkit semula selepas gagal dalam peperiksaan atau pernah melakukan kesilapan dalam hidup? Kegagalan kejayaan bukan semata-mata terletak kepada keputusan peperiksaan sahaja. Kegagalan pada peperiksaan mungkin akan bangkit pada ujian yang seterusnya. Kadang-kadang kegagalan itu mengajar kita bagaimana untuk terus menjadi kuat supaya kita belajar daripada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak betul atau kurang tepat. Bangkitlah, bangunlah, belajar. Orang yang cerdik ialah orang yang belajar daripada sesuatu kesalahan, kesilapan yang dia buat. Semua orang ada salah. Yang terbaiknya ialah orang yang menjadi seorang yang bertaubat dan melakukan kebaikan selepas itu. Soalan terakhir Ustaz. Siapakah tokoh Islam yang boleh dijadikan contoh oleh remaja hari ini dalam usaha membentuk akhlak yang mulia? Ya, kita lihat pada Uwais Al-Qarni. Ya, orang tak kenal dia sangat di dunia, tapi nama dia cukup terkenal di langit. Sampai Nabi pun suruh pada sahabat dia kalau jumpa dengan Uwais, ambil doa daripada dia. Sebab dia berakhlak dengan Nabi, berakhlak dengan mak bapak, berakhlak dengan Tuhan. Dia jadi yang terbaik. Terima kasih Ustaz.